Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2024 menunjukkan peningkatan purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional kepada 2.85 berbanding 2.84 pada 2023. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, Profesor Dr. Mat Amin Maktaf berkata, secara keseluruhan PNGK nasional STPM 2024 meningkat sebanyak 0.01 mata sekaligus tertinggi sejak peperiksaan itu dilaksanakan. Ketika mengumumkan keputusan STPM 2024 di MPM pada Selasa, Profesor Dr. Mat Amin berkata sebanyak 1,266 calon atau 3.06% calon mendapat PNGK 4.00. Bilangan calon ini telah meningkat seramai 150 orang calon berbanding tahun 2023. Dari segi pencapaian PNGK calon, secara keseluruhannya didapati bilangan longgokan dan peratusan longgokan calon STPM 2024 pada PNGK 3.75, PNGK 3.0, PNGK 2.75 dan PNGK 2.0 telah meningkat berbanding tahun 2023. Dalam peperiksaan STPM 2024, bilangan calon meraih 5A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil juga bertambah kepada 53 calon berbanding 41 calon dalam peperiksaan STPM 2023. Peratusan calon STPM 2024 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2023 didapati meningkat sedikit, iaitu sebanyak 0.70% atau 201 calon. Daripada 41,434 orang calon yang hadir, sebanyak 99.97% atau seramai 41,422 calon layak dianugerahkan sijil STPM 2024. Syarat layak untuk mendapatkan sijil STPM ialah calon mesti memperolehi lulus sebahagian sekurang-kurangnya dalam satu mata pelajaran. Daripada 41,434 calon hadir menduduki peperiksaan itu, sebanyak 99.97% atau 41,422 calon layak dianugerahkan sijil STPM 2024.